Assalamualaikum guys. Saya tanam pokok daun bambu ni yang saya tanam dulu kan. Dulu kan pasu besar tu kan. Tapi korang bayangkan kalau ni sederhana besar, digabungkan jadi besar juga kan. Tapi tak apa. Pasu besar tu dia ada guna lah kat belakang. Ini kan tanah dia dah padat kan. Okey. Nanti kayu ni pun kemungkinan akan dicabut jugalah. Ni untuk memaintain akar dia jadi firm kan. Okey, yang ni kan tanah dia tak keras lagi kan. Dia gembur macam ni, macam mudah keluar apa semua kan. Nak ambil kayu ni letak sini pun boleh. Jadi saya ambil batu di dalam ni, saya letak sini. Letak atas tanah ni. Sementara dia nak ni lah keras tanah ni. Okay guys, pokok ni tak ada apalah untuk budak-budak demam ke, untuk teduh itu je. That's all. Okay, bye.